Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Hidupkan hati dengan zikrullah dan kuatkan diri kita dengan semangat ukhuwah Islamiah, insya-Allah. Hari ini sebelum khutbah disampaikan dan kita salat Jumaat, saya ingin berkongsi sedikit tazkirah ringkas yang bertajuk Perpaduan Asas Keharmonian Negara dan merupakan tajuk khutbah pada hari ini juga. Alhamdulillah, kita hidup di bumi Malaysia yang aman, khususnya di Sabah yang tercinta ini, yang kaya dengan kepelbagaian bangsa, budaya dan agama. Namun ingatlah jemaah sekalian, paduan bukan sesuatu yang datang dengan sendiri. Tetap perlu dijaga, dibina dan dipelihara dengan nilai Islam yang sebenar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengajar bahawa perbezaan bangsa atau suku adalah fitrah ciptaan Allah, bukan sebab untuk berpecah. Allah jadikan kita berbeza-beza untuk apa? Lita'arufu, supaya saling mengenal, saling memahami, saling membantu. Paduan sebenar bukanlah bila semua sama, tetapi bila kita bersatu dalam perbezaan. Nabi SAW menegaskan dalam khutbah haji wada'nya, Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun, ala la fadlu li'arabi ala a'jami wala li'ajami ala arabi wala li'ahmar ala aswad wala li'aswad ala ahmar illa bittaqwa. Riwayat Ahmad. Mana bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapa kamu juga satu. Tiada kelebihan orang Arab atas bukan Arab, atau bukan Arab atas orang Arab, atau berkulit merah atas yang hitam, atau yang hitam atas yang merah, melainkan dengan takwa. Maknanya kemuliaan bukan pada warna kulit, keturunan atau bangsa, tetapi pada ketakwaan. Inilah asas perpaduan yang diajar oleh Islam. Muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. Tali Allah itu agama Allah. Dan janganlah kamu berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah satukan hati-hati kamu, maka dengan nikmatnya kamu menjadi bersaudara. Jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tali Allah yang dimaksudkan di sini ialah agama Islam, yang mana terbina atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya perpaduan yang sebenar hanya akan kekal jika kita berpaut pada agama Allah. Kalau perpaduan hanya dasar selain daripada itu, ada dasar bangsa ataupun kepentingan dunia semata-mata, ianya akan rapuh. Tetapi kalau berpaksikan dengan iman dan takwa, ia akan kekal walau diuji apa sekalipun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, oleh yang demikian, secara praktiknya macam mana kita nak memastikan
supaya perpaduan keharmonian kita ini terus kekal. Pertama, perkukuh ilmu agama dan nilai Islam, kerana agama mengajar adab dan kasih sayang. Yang kedua, hindari prasangka dan fitnah, terutama di media sosial, di grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Yang ketiga, amalkan sikap tolong menolong walau berlainan suku dan agama. Yang keempat, perkukuhkan peranan masjid. Masjid tempat menyatukan hati-hati umat Islam, bukan tempat untuk berpecah. Dan yang kelima, jadikan perbezaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk kita bermusuhan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya menyeru, marilah sama-sama kita menjaga nikmat keamanan dan perpaduan ini. Ingatlah, perpaduan adalah nikmat yang besar dan perpecahan adalah musibah yang dahsyat. Dalam suratul Anfal ayat 46, Allah menyebut, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, kerana akan menyebabkan kamu lemah dan hilang kekuatan kamu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua umat Islam dapat disatukan hati-hati kita, insya-Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukilah kami jalan kedamaian, dan keluarkanlah kami daripada kegelapan kepada cahaya. Semoga dengan perpaduan ukhuwah kita yang berpaksikan Islam, negara kita kekal harmoni, negeri kita kekal harmoni, rakyat hidup aman, dan kita semua mendapat keberkatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah sebab sedikit tazkirah ini memberikan peringatan kita bersama. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.